kali ni dah cakap Jocelyn, apa khabar semua? Okey, macam yang kau tahu episod lepas kita dah buka half booster box booster box daripada Mega Evolution, iaitu part pertama kita dah buka daripada 18 pack daripada tim kanan. Jadi hari ni kita nak sambung lagi Okey, hari ni kita akan sambung lagi buka 18 pack daripada tim kiri, okey. Okey, ni sekarang ni aku ambil 18 pack daripada tim kiri. Okey, macam kau tahu hari tu kita dah dapat satu special. Kalau kau nak tahu dapat special apa, kena tengoklah part pertama, okey. Jadi, aku nak korang tunggu sebentar untuk aku bagi ke artwork dan kira betul tak 18 pack, okey. Tunggu sebentar. Okey, kita dah ada 18 pack di bagi tim kiri. Kita dah 18 pack dan kita akan buka tim Gardevoir. Macam kau tahu, hari tu Gardevoir tak ada apa-apa aku tak pastilah untuk part kedua ni ada sesuatu ataupun tidak. Jadi kita tengoklah, okey. Okey, kita ada Sandshrew, Spearow, ada Magneton, Raboot, Sergeant Bargain, Garnacles, Mega Signal, Pachirisu reverse, Sandshrew reverse, dan ada Mega Kangaskhan. Dapat satu hit daripada Mega Kangaskhan. Okey, kita sleeve dulu Mega Kangaskhan ni. Walaupun Mega Kangaskhan ni memang sangat mudah untuk korang pull sebenarnya. Kalau kau beli booster box ke apa, memang mudah. Ada juga hit, satu hit. Kita teruskan pack nombor 2 daripada Mega Gardevoir, okey. Okey, kita tengok ada apa dalam ni. Shudrell, Helolis, Nincada, Corphish, Ripple, Ninjas, Marshadow, Stone Junior reverse, Sizzlipede reverse, dan Dialga. Pack seterusnya tak ada apa-apa. Kita tengok pack ketiga. Pack ketiga sebelum kita sampai ke pack terakhir. Okey, card macam biasa. Satu card dari belakang bawa ke depan, dan kita ada Tangela, Cloudsher, Pachirisu, Girafia, Goldigo, Pian Power Pro, Grumpig, Rhine reverse, Beware reverse, dan Raikun pun tak ada juga. Dan last pack, adakah satu hit saja daripada tim Gardevoir? Kita akan tengok macam mana. Nampaknya memang Gardevoir punya tim memang kalah, tak ada apa-apa yang special dekat pack Gardevoir. Switch, Secute, Beware, Reptile, Rhine, Hotstone, Magnezone, Fighting Gong reverse, ada Spiritomb, IR, dan Steelix. Ada juga sesuatu, ada dua lah hit untuk tim Gardevoir. Kita beralih kepada tim Kangaskhan. Okey, kita tengok tim Kangaskhan, okey. Ada tak sesuatu? Card macam biasa, jadi kita tengok ada apa-apa tak. Ivysaur, Ultra Ball, Jinx, Onyx, Shedija, Ninetale, Inteleon, Crackle reverse, okey, Seedot reverse, dan Cinderace pun tak ada apa-apa. Beralih ke pack yang seterusnya. Kita tengok ada tak sesuatu yang best-best dalam pack set Mega Evolution. Walaupun kita dah tahu, kita hari tu siapa yang tengok part pertama, kita dah dapat apa tu, korang boleh komen lah dekat bawah supaya orang boleh pergi ke video part pertama tu. Okey, Kadabra, Frostmoth, Cinderace reverse, Starfall reverse, dan Cloudsher. 3 pack lagi, kita tengok pack yang ketiga. Ada tak sesuatu? Card macam biasa. Satu card dari belakang bawa ke depan. Kita mula energy Chikorita, Mantine, Miltank, Forest Vitality, Executor, Latios, Chinyu reverse, Rare Candy reverse, dan Alakazam. Pun tak ada apa-apa untuk tim Kangaskhan. Dan kita tengok pack yang seterusnya. Okey, tinggal lagi berapa lagi? Satu pack saja untuk Kangaskhan. Ada tak suatu? Ralts, Makuhita, Tevel, Yongus, Assault, Satiscourge, Tangrowth, Necklin reverse, Pokemon Center Lady, dan Mega Lucario. Ada Lucario. Satu lagi hit. Dan last pack daripada Kangaskhan.
korang kalau dah pilih team, jangan tukar team tau. Tak baik tukar team. Kan team tu team yang sama Okay, macam aku memang team Lucario. Jadi korang tahu lah. Ni dah tahu dah siapa pemenang dekat part 1. Lepas tu kena tengok part 1 sebelum tengok part 2, okay. Shackle, kita ada Hawkstone Reverse, kita ada Premium Power Pro Reverse, dan kita ada Mega Venusaur. Satu lagi hit untuk team siapa nama dia ni? Team Kangaskhan. Okay, kita masukkan dekat sini. Jadi double hit sini dan kita keluarkan hit-hit yang ada untuk team ni tadi Kangaskhan. Dia ada 4 hit semua sekali. Ni ada 2 hit. Jadi memang terakhir memang team Gardevoir lah. Jadi kita teruskan pack yang seterusnya. Team Venusaur. Code card macam biasa. Energy. Kita ada Vulpix, Tikatuf, Seedot. Selepas itu kita ada Tigreau, Frosmon, Spiritomb, Carnagle, Doctor Reverse, Frosmon Reverse, dan Steelix. Okay, kita teruskan pack Venusaur yang seterusnya. Kita tahulah Venusaur ni ada hit lagi ke tidak, itu tidak pasti. Okay, kau kena tengoklah video ni sampai habis. Setakat ni IR memang banyak untuk set kali ni. Kita ada Onix, kita ada Snom, kita ada Latios, kita ada Marshadow, Goldigo, Skim Reverse, Groudon Reverse, dan Hariyama. Okay, nampaknya Venusaur pun kita tak nampak bayang-bayang yang hebat lagi setakat ni. Baru kita nampak tadi hit dia ada IR, tak silap aku. Yang episod lepas ada IR, lepas tu ada EX biasa, Squad. Tapi Lucario banyak hit tadi. Bargain, Nincada Reverse. Kita dapat Mega Camper. Tak tahulah akunya punya sleeve habis ke apa, ke aku letak tempat lain tadi. Sorry aku pun dah lupa sleeve aku tadi mana. Saya dah habis lah. Ada sikit lagi. Okay, sikit lagi sleeve. Kena beli sleeve lah. Sleeve pun dah habis Okay, kita ada tinggal 2 pack lagi daripada Venusaur. Lepas tu kita Lucario dan habislah video untuk Mega Evolution kali ni. Dan korang tengoklah harga pun sekarang ni makin lama makin tinggi untuk set-set jadi. Biasa dulu kalau 1005 ni kau boleh dapat 2 booster box sekarang ni 1 je, Ivysaur, Cloud Wizard, dan kita dapat full art lagi 1. Aku tak rasa tadi Night Stretcher. 1 lagi sleeve pun dah tinggal 1 je Kalau tak aku kena pakai sleeve lain nanti. Okay, macam biasa. Okay, kita tengok banyak hit kali ni. Hit meriah. Nasita hit meriah. Staffel, Sizzlipede, Sandslash, Execute, Gumshoes, Solrock, Groudon, Executor Reverse, Sobble Reverse, dan Lunatone. Okay, jadi ni hit dia. Aku akan keluarkan hit untuk tim ni tadi. Dia ada 2 juga. Okay, jadi ada 4 hit. Banyak juga hit dia. Dia macam hit sebelah, cuma ni full art dia berbeza. Okay, kita buka pack artwork yang terakhir, iaitu Lucario. Okay, Lucario, Lucamu, Lukaku. Okay, code card macam biasa. 1 card dari belakang ke depan. Energy, Magnemite, Lopunny, Riaf, Riolu, Ripple, Ninetales, The Mystic Garden, Tevil Reverse, kita Volcanion Reverse, dan kita dapat full art lagi 1, Mega Magnetric EX. Boleh tahan kenduri kenduri besar, banyak hit. Okay, untuk tim Lucario memang banyak hit. Okay, kita teruskan pack yang seterusnya dengan 2 pack lagi. Apakah 2 pack terakhir yang kita akan dapat? Biasa hit kalau set-set baru ni daripada start Scarlet Violet, tak silap aku, dalam 15 ke 13 hit macam tu lah. Tapi aku rasa ni dah habis dah hit. Tak tahulah kalau keluar lagi. Itu memang surprise lah. Dialga, Staffel macam aku cakap tadi. Kalau keluar lagi memang keluar. Staffel, okay, IR lagi. Banyak hit dalam set kali ni, meriah. Memang sangat meriah. Okay, kita tengok. Memang untuk booster box ni memang meriah lah hit-hit dia. Aku sorry ni tak ada sleeve. Aku kena
cari sleeve lain sekejap lagi. Fighting Gong, Crawfish Reverse, Yaweta Reverse dan Kyogre. Dan ni pack terakhir. Aku rasa hit kita pun dah habis, dah tamat sampai Stuffle saja. Okay, code card. Satu kad belakang buat ke depan. Dan kita mulakan dengan Energy, Gimmighoul, Tyvel, Beware, Chikorita, Magnezone. Kita ada yang Defender, Grumpig, Lopunny Reverse, Shackle Reverse dan ya betul-betul macam aku cakap tadi, tak ada hit dah. Okay, jadi hit kita ini untuk team siapa nama? Lucario memang banyak. Team yang pertama nama mestilah team Lucario. Team yang kedua adalah team aku bagi kepada team ni. Team siapa tadi? Venusaur. Lepas tu team ni adalah team Kangaskhan dan Gardevoir. Okey. Ikutlah turutan 1 2 3. Okey. Jadi lebih kurang hit yang kita dapat satu. Jap, aku kena asingkan Stuffle ni sebab tak ada sleeve. Dia rosak kat tu. Sekejap kita bahagi-bahagikan berapa banyak hit yang kita dapat. EX memang banyak. Full art Pokemon pun banyak kita dapat. 2, tak adalah banyak sangat. 2. IR kita dapat. Full art item pun ni R3, 4. Kalau ikutkan hit yang kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 hit termasuk promo 17 hit. Memang banyak kali ni. Memang sangat banyak, 17 hit totalnya. Jadi itu sajalah video untuk hari ini. Kita jumpa lagi episod akan datang. Ciao. Assalamualaikum.